tempat, ke satu lokasi dan satu sekolah. Jadi di dalam kereta ni ada 4 orang, Cikgu Malik, ada Harry, ada Angah. Yang ni semua tim-tim power semua ni. Jadi kita akan collect dan kita akan kumpul dekat satu lagi checkpoint RNR Rawang ya. RNR Rawang untuk kita gerak ke satu lokasi. Nanti saya akan bagi tahu ke lokasi mana. Tahun sebelum kau dah dia dah level dia lagi tinggi dah. Jadi macam mana kita nak jual lepas tu dia bagi jawapan pula tanya jawapan tu dia. Okey, tadi kita dah selesai berhenti, kita solat dulu. So sekarang dah satu kereta kita dah sampai. Ada 4 orang dalam satu kereta. Jadi kita gerak 2 kereta pada malam ni. Ni kita berhenti dekat RNR Sungai Perak. Kita cari Naruto tapi tak jumpa. Jumpa tak Naruto ni? Benar. Benar. Macam ni okey ni. Ya. Barai sikit malam ni ya. Apa dia? 4x4. Kita naik 4x4 ni ya. Barai sikit lah sebab kita cari Naruto tak jumpa kat Sungai Perak ni. Rupa-rupanya dia kerja shift pagi. Okay, kita sementara nak tunggu tim yang lain sampai. Kita isi minyak dulu. Yang pasal yang dekat ni lah. Tadi tu? Itu kalau Mana? Balik kampung kan? Kampung? Member aku. Kena. Ini macam jelatih aku ni. Ini pun ada. What? Gagal jumpa kan? Okay guys, sekarang kita berhenti dekat RNR mana ni? Bukit Gambang, Bukit Gantang. Jadi kita berhenti minum kejap dengan tim-tim kita ni. Kita nak menghala ke mana tak tahu lagi ni tak bagi tahu lagi ni. Karaoke. Bukan. Kita nak menghala ke mana tak tahu lagi ni. Simen penting. Mok penting. Okey, baik. Saya tak tahu apa yang Paul buat. Saya nak lihat apa yang Paul buat tadi. Boleh? Boleh ke? Boleh tak boleh? Kalau boleh. Assalamualaikum. Hari ini tim Wirajaya bersama dengan Sekolah Kebangsaan. Hari ini tim Wirajaya bersama dengan pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan. Semangat. Sekali lagi. Alhamdulillah. Saya serahkan semula kepada sini. Ya. Sekarang saya berhenti dekat Sungai mana? Sungai Perak. Sungai Perak. Arah Selatan. Kita bersama dengan siapa ni? Fakhrul Razi. Razi. Perangkap Naruto Perak. Ini orang yang viral. Ada tagline tak? お分かりいただけただろう。 Yeah.